Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni aku nak buat campsite review ataupun holiday park review dekat Wanaka. So Wanaka ni actually dia dalam perjalanan 1.5 jam perjalanan daripada Queenstown. So dikelilingi oleh Southern Alps. Kalau kita nampak situ ada nampak pergunungan yang ada salji tu kan, tu semua Southern Alps. So apa yang menarik dekat Wanaka ni, basically dia dekat dengan tasik. Dia ada satu tasik tu yang terkenal dengan ada satu pokok yang hidup di tengah-tengah tasik. Dan pokok tu dia terus hidup summer, winter, spring, musim luruh, fall, dia tetap hidup. Dia sebatang je pokok. Nanti aku tunjuklah dia punya gambar dekat tasik tu. Itulah pokok dia. Orang pun dah start ramai datang itu, nampak tu. So kita teruskan dengan holiday park review ni. So sebelum masuk ni kau akan jumpa reception. Dia macam biasalah sebelum ni aku pergi Lake Tekapo kan. So dia every time kita masuk ke holiday park ni dia masih ada reception. Dia macam hotel lah. So basically dia tak buka lagi pagi ni. Dia maybe dalam pukul 8.30, 9 waktu sini pun baru buka. Okay, this one ni dia punya signboard dia, welcome to Hampspire Wanaka Holiday Park. Bila kita masuk, kita akan dibekalkan dengan pin number untuk kita masukkan kod ni ke dalam sebelum kita boleh melepasi gate ni. Nampak tu. Dia satu vehicle, satu kod. Dia dah memang dedicated kan kod tu lah. So kita jalan. Memang cantik, nice view dekat sini. Sangat-sangat cantik. Dan cuaca sekarang dalam 3 darjah Celsius. Nampak tu, jauh je. Yang ini agak unik. Ada public phone kat sini. Kat Malaysia nak jumpa public phone pun dah susah sekarang ni. So public phone tu boleh pakai Visa. Aku pun dah tak reti dah pakai public phone. Yang ini, okey, korang akan dibekalkan dengan map tau. So ini map dia. So kita daripada sini lah. Sini kita jalan. So awal-awal ni is a campsite. Campsite ni campsite yang berumput. Campsite ni kalau aku tengok dia tak ada power source. Maybe campsite ni memang dipanggil non-powered site lah. Memang tak ada apa-apa barang-barang elektrik yang kau boleh pakai lah. Sebab dia tak ada tempat nak cucuk. So keadaan sini memang best lah. Dia dikelilingi, macam aku cakap, dikelilingi oleh kawasan pegunungan Southern Alps. Ada tasik. Lepas tu padang menghijau sebesar-besar padang. Dia suatu yang lain lah, yang aku rasa dekat tempat kita memang tak pernah jumpa kot tempat-tempat je ni. Okey, kat sini pun dah start caravan punya site. Kalau ikut sini, dia warna hijau, powered grass site. Maksudnya permukaan dia rumput. Tapi dia ada power source kat situ. Boleh cucuk lah. So kat sini pun powered site. Dalam sini, selain daripada caravan punya tempat parking, dia juga ada menyediakan cabin. 1 bedroom, 2 bedroom. Dia ada tunjuk lah dia punya contoh-contoh cabin ni. Macam ni kan. Cabin tak ada linen. Cabin with linen. Linen ni maksudnya persalinan kot, kain. Macam tuala, cadar semua kan. So ini adalah kawasan RV. Yang ini siap ada playground. Sebelah tu kau boleh pitch a tent kalau kau ada kemah macam tu lah. So itu yang jenis caravan yang jenis ditarik oleh
kenderaan bahagian depan macam 4-wheel drive ke. Ini semua kawasan parking caravan. Ini kawasan berumput. So ini adalah dia punya kawasan tandas itu. Tandas ni memang sangat bersih, siap dengan air panas semua. Cuma seperti biasalah, tandas tak ada bidet. Benda tu, tapi benda tu korang beli kat Shopee je. Nanti aku akan tunjuk satu jenis bidet yang kira function teruk lah. Okay, korang nampak ni kereta ni. Ini satu benda yang agak baru lah. Kereta ni, atas ni korang boleh tidur. Tapi aku tak tahulah orang besar-besar macam aku ni boleh muat ke tak. Unik kan? Ini jenis-jenis penginapan kabin with linen dengan without linen. Maksudnya kabin ni dia ada katil je, ada tilam untuk korang tidur. Macam ni je, ada tilam, bantal, cadar bawa sendiri. Mungkin ada setengah-setengah orang ni dia prefer pakai cadar sendiri kot, sebab because of hygiene kan, hygiene purpose, diorang bawa cadar sendiri lah. So dia ada option menggunakan cadar sendiri. Okay, kita teruskan perjalanan lagi. Besar tempat ni. Kalau ikutkan, dia ada a total of 263 site. 200 sites yang menempatkan caravan, kabin, kemah. Tapi kebanyakannya adalah caravan. Caravan punya park. Macam aku cakap tu, dia memang style dan memang apa orang cakap apa, budaya kat sini. Dia memang suka jenis-jenis beriadah pakai camper van. Ini adalah satu jenis caravan yang ditarik. Besar caravan ni, dia dah jadi macam full size punya rumah. Sini laundry punya area. Dia tiap-tiap holiday park dia kebiasaannya memang ada laundry punya facilities. Kalau kita tengok, boleh pakai card ataupun scan. Dia ada dryer, bawa dryer dengan washer bawah tu. So ni kawasan kitchen. Okay, korang boleh masak, basuh, makan kat sini. Dia biasanya pakai induction ataupun gas cooker. Ada microwave, ada toaster, ada peti sejuk, freezer, semua lengkap. Sini kawasan barbecue punya area lah. Dia ada siap dengan sinki, tempat makan. Benda ni semua korang boleh pakai. Cuba ni electric barbecue. Kena masuk duit RM1 baru dia boleh berjalan. Lain macam. Ini pun aku tak pernah tengok ni. Memang holiday park ni agaknya dia punya kriteria dia memang kena sediakan fasiliti selengkap-lengkapnya lah, supaya orang boleh make full of use ni dan boleh stay lama. Aku rasa diorang ni kalau stay sini, especially kalau time-time cuti, seminggu agaknya kot. Tu pasal dia punya fasiliti dia tu sampai to the extent macam ni. Macam kita kalau kemah, tempat kita paling lama pun 3 hari, 4 hari tu lagi lama sangat lah nak kemah. Diorang ni sampai ada yang setengah tu diorang akan park secara bulanan. Diorang bawa diorang punya RV yang besar ni, yang especially yang boleh tunda ni, duduk situ sampai sebulan 2 bulan. Diorang punya yang mungkin sebulan 2 bulan tu aku tak tahulah diorang tak ada rumah ke kot. Macam tu lah ceritanya. So kita jalan lagi. Sini pun kawasan RV, ada kabin. Kalau ikutkan yang ini adalah nombor oren. Ni 1 bedroom self-contained cabin. Ni self-contained ni maksudnya lengkap lah kot. Dia macam ni. Kabin macam ni. Semuanya aku tak adalah berpeluang nak masuk dalam kabin tu kan. Sebab yalah, nak kena minta kebenaran pihak pengurusan lah. Takkan kau nak main terjah je. So kita sambung kat sini pula. Sites untuk caravan yang
Bawah dia apa, pakai ada rumput. Sini saja pun dah berapa dah kalau tengok dia punya ni. 9 sampai 28 belah sini saja. 129 sampai 53. Sebelah sini saja dia punya side tu dah ada dekat 30. Sebelah 12 60. Belah sana lagi. Oh memang banyak banyak. Ini kira dia punya cabin juga. Kalau ikutkan yang ini pun dia panggil one bedroom. Ada satellite TV kat atas tu, kita tengok. So depan kita boleh parking. Kat sini area tandas lelaki, dan sana belah perempuan. Kita try tengok masuk tandas ni. So belah sini pun ada side juga. Side 186 ke 218. Aku punya side parking 216 belah tu. So yang sini dekat sini dia ada macam gravel sikit parking dia. Sebelah sini sebelah gravel tu ada rumput. Kau boleh pitch a tent kat situ. Sebelah kau punya RV tu ataupun camper van. Dan ini dia punya shed area yang ada kitchen, yang ada tempat makan. Korang boleh lepak-lepak sini. Sini tandas perempuan. Tu tandas OKU, ataupun kau nak buat untuk settlekan anak-anak kecil, baby. Sini dapur dia lagi besar sikit lah. Tengok ni. So sini pun tandas perempuan. Tandas memang banyak. Tandas banyak dan besar. Ini cabin. Ini cabin ni lebih besar. Aku rasa yang ni yang 2 bedroom ni cabin. Sini nak tempat macam kata ni, tempat lepak-lepak. Dalam kat luar boleh lepak. Sini filtered drinking water. Kat sini air dia boleh minum terus straight daripada tap. Air memang fresh lah, bersih lah air dia. Tapi kalau bagi kita kan, macam nak minum straight away from kepala pipe tu rasa macam janggal sikit lah. Sebab kita biasa kan, tak, kita beli mineral water ataupun air sekarang ni kita letak dalam penapis air, kuku, kowe ke apa, dan kita bawa consume kan. Ada orang ni daripada kepala pipe tu memang boleh terus minum tanpa rasa was-was. Okay, kita teruskan perjalanan. Ini adalah dia punya kawasan kabin lagi. Dia ada side, dia ada pagar tu, dia ada side tu, bukan lah, dia ada side tu tempat lain lah. Ini pun antara dia punya kabin rasanya. Dia tulis tu lodge. Ini sebesar-besar punya. Ini bus ni. Ni bukan dah macam camper van ni, camper bus. Dia punya keluasannya aku tak tahu lah. Memang bapak besar ni. So inilah tadi. Tadi kalau kita tengok perjalanan kita masuk keluar kan, basically inilah keadaan sekitar persekitaran dekat Wanaka, Hampshire Wanaka Holiday Park. Belah sana adalah Tasik. Tasik tu sebenarnya boleh walking distance je, tapi kena keluar ikut depan lah, sebab kalau kat tepi-tepi ni semua dah ada pagar. Alhamdulillah pagi ni cuaca agak best lah bagi aku. Dia tak sesejuk tempat dekat area Lake Tekapo tu. Lake Tekapo tu maybe sebab pagi-pagi tu dah hujan, jadi dia sejuk kat situ lah. Tapi sini memang best lah. Semua tempat best lah kot kat NZ ni. Ni baru Holiday Park yang 2.
Aku ada lagi 3-4 holiday park lagi aku nak lepak kat sini. Pokok-pokok ni dia tak mati. Dia sebab winter agaknya kan. Daun dia habis dah semua. Tapi pokok ni hidup. Ni semua grass punya power side. Ni ada gravel punya. Kau nampak tu dia ada divider sini. Ni dua-dua tu kau punya. Dengan tapak berumput pun kau punya. Sini kau boleh buat macam cakap lah nak pasang tent ke, canopy ke. Ni tempat aku. So tu power source dia boleh cucuk kat sini. Okey, sekian saja aku punya holiday park ataupun campsite review dekat Hampshire Wanaka Holiday Park. So kalau korang nak pergi sini, maybe korang boleh check out dekat dia punya website, dia punya Facebook, IG ataupun social media diorang. So semoga video ni bermanfaat dan memberi sedikit info kepada korang kalau korang ada plan nak datang kat sini. Okey, terima kasih. Bye.